saya tidak boleh nak ulas sebab PAS mempunyai sikap dalam isu ini, tetapi sikap itu subjected kepada apa yang akan dibincangkan dalam mesyuarat MTPN pada malam ini. Jadi saya yakin bahawa perkembangan malam ini sangat menarik, dan kita melihat tadi bahawa di hadapan pejabat PAS Jalan Raja Laut sudah dipenuhi oleh ratusan ataupun hampir puluhan wartawan-wartawan daripada pelbagai media, dan kita tengoklah macam mana perkembangannya yang akan kita tengok, dan saya juga menanti-nanti sidang media yang katanya akan diadakan pada malam ini, dan kita harap supaya perkembangan ini satu perkara yang baiklah untuk terutamanya kepada PAS sendiri dan juga Perikatan Nasional, kerana kita tahu bahawa perkara yang paling fundamental ialah PAS tidak mahu sesiapa pun di kalangan ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional yang menang terpaksa diketepikan, dan itulah yang menjadi punca, saya rasa itulah menjadi punca di antara pertembungan di antara PAS dengan Bersatu. Jadi apabila ahli-ahli parlimen yang begitu ramai ini diketepikan oleh Bersatu, PAS melihat ia boleh menjadi punca bagaimana rakyat akan menolak Perikatan Nasional. Ia boleh menjadi punca bagaimana rakyat akan menolak Perikatan Nasional. Jadi kalaulah saya kata ni, kalau Tahiyah Abdul, saya tak join mesyuarat PN. Ya, saya bukan ahli mesyuarat MTPN, kerana saya hadir dulu atas nama Ketua Pemuda Perikatan Nasional. Apabila Ketua Pemuda PAS batonnya berpindah kepada Yang Berhormat Alustar, beliau lah hadir sebagai Ketua Pemuda Perikatan Nasional. Jadi kalaulah, saya berkata kalaulah pada malam ini tiba-tiba Bersatu dapat menerima balik geng-geng riset wawasan ini untuk masuk ke dalam Perikatan Nasional, boleh jadi kita akan melihat perkembangan yang sangat mengejutkan lah. Apapun, saya tak boleh nak buat jangkaan. Yang pentingnya kita harapkan supaya dalam PRN Johor ini satu ketumbukan yang jelas di kalangan pembangkang dapat dibentuk, supaya rakyat dapat melihat bahawa pembangkang yang ada, terutamanya Perikatan Nasional, boleh diberikan kepercayaan. Dan matlamat yang paling utama dalam PRN Johor ini ialah untuk kita swipe out, iaitu untuk kita memberikan kemenangan total, mengalahkan Pakatan Harapan. Saya sebut mengalahkan Pakatan Harapan kerana bagi kita PH ada mudaratnya, BN pun mungkin ada sisi kontranya, tetapi menolak mudarat yang lebih besar, iaitu kembalinya PS sebagai kerajaan itu merupakan mudarat yang lebih besar. Jadi apapun kita terbuka kepada pelbagai perundingan. Yang penting ialah kerajaan madani ini perlu untuk ditalkinkan seberapa segera yang mungkin. Jadi di Johor ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsi sikit apa possibilities yang ada, yang kita mungkin akan berlaku lah di Johor ini. Saya nampak bahawa possibility yang ada di Johor ialah kita mengadakan rundingan dengan Barisan Nasional, boleh jadi atas satu tujuan, iaitu untuk menolak terus Pakatan Harapan. Cuma bagaimana pembahagian kerusi dan sebagainya itu saya tidak boleh nak komen apakah yang akan berlaku. Boleh jadi kita akan bertanding di tempat-tempat yang telah kita menang, plus tempat-tempat yang Barisan Nasional belum menang. Sekarang ini Barisan Nasional menang 40 kerusi daripada 56 kerusi, dan 33-nya daripadanya ialah UMNO. Jadi boleh jadi BN mempertahankan 40 kerusi dan kita bertanding di kerusi yang selebihnya. Atau kalaulah rundingan ini tidak berjaya, mungkin kita akan bertembung juga dalam PRN ini, tetapi kemudian akan berlaku rundingan selepas daripada pilihan raya negeri sebagaimana yang berlaku di Sabah. Ataupun jika tak berjaya juga, kita akan pergi secara solo lah. Maknanya PN lawan BN lawan PH. Dan worst case scenario, bimbangnya kerana kalau worst case scenario, logo PN itu terpaksa berebut di antara parti-parti yang ada. Kita tidak naklah tiba-tiba ada terpaksa berlaku senario logo bulan PAS lawan PN lawan BN lawan PH. Itu worst case senario. Dan itu kita harap tidak berlaku. Doktor, ni Ustaz nak tanya sikit berkaitan dengan hubungan kerjasama dengan parti-parti ni. Boleh jadi tak kalau kata di setiap negeri berbeza hubungan? Contohnya kalau kata macam di Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu ni bertembung antara PAS dan juga UMNO dengan PH. Tapi macam di Perak dan juga Pahang ada hubungan, dan di Johor pun ada hubungan, dan negeri-negeri lain pun ada hubungan.
dan pusat tak berlaku benda tu. Boleh jadi tak benda macam tu tak? Politik Saya dinamik macam tu. nampak kemungkinan itu agak kecil. Kalau berlaku muafakat di Johor, muafakat ini akan merebak ke Negeri Sembilan atas model yang sama dan juga akan merebak ke seluruh negara. So menjawab persoalan itu, tidak ada perkara mustahil dalam politik. Ia boleh berlaku, tapi saya nampak kemungkinan itu kecil. So ia akan bergantung kepada bagaimana muafakat terbentuk di Johor. Kalau berjaya di Johor, maka ia akan merebak ke seluruh negara. Kalau tak berjaya di Johor, boleh jadi di seluruh negara juga kita akan bertemu. Tetapi satu lagi saya nak sebut bahawa kalaupun ia tak berlaku muafakat di Johor, tapi saya mengharapkan supaya natijah keputusan di Johor itu semua pihak dapat mengambil pengajaran dan iktibar. Sebab PRN Johor tak serentak dengan PRN Negeri Sembilan. Jadi sepatutnya kalaulah berlaku pertembungan di Johor sekalipun, ia akan memberikan pengajaran bahawa perlunya muafakat itu dilaksanakan di Negeri Sembilan. Ustaz, ada kawan-kawan ada pada UMNO lah kan, dia kata bila PAS putus hubungan dengan Bersatu ni, kita ni terlalu nampak desperate untuk bersama dengan UMNO. Betul tak macam tu Ustaz? Kita tidak pernah desperate nak bersama. Bagi kita sentiasa melontarkan idea perpaduan ummah daripada dulu lagi. Saya sebut daripada terbentuknya kerajaan Madani, daripada dulu lagi, bahkan sebelum itu pun lagi kita sentiasa menyatakan bahawa perlunya kita duduk semeja, kita atur strategi bersama, dan kita tidak, kalau nak kata kita desperate, kita kalaulah beria-ia untuk perpaduan ummah itu merupakan desperate, tak apalah, katalah kita desperate, tak ada masalah. Yang penting perpaduan ummah itu tercapai. Itu yang paling penting. Awak nak kata kita desperate ke, terdesak ke, apa ke, itu terpulanglah. Yang penting perpaduan ummah itu terlaksana. Kita desperate untuk mewujudkan perpaduan ummah. Ya. Betul. Nampak? Bahkan kalaulah desperate itu ialah dikaitkan dengan situasi yang kritikal, ya, sekarang ini situasi yang sangat-sangat Sangat kritikal. kritikal. Betul.